Morfologi ni kajian pasal bentuk perkataan. Macam imbuhan, kata dasar, semua tulah. Oh, jadi macam terpaling cantik tu betul ke cikgu? Itulah contoh salah tu. Paling sudah menunjukkan tahap tertinggi, jadi tidak perlu tambah ter lagi. Sepatutnya cakap paling cantik saja. Kalau diorang sudah makan, macam mana pula cikgu? Itu biasa kita guna dalam percakapan harian. Tapi dalam bahasa Melayu standard, kita guna mereka sudah makan. Banyak juga kita salah guna tanpa sedar. Betul tu. Sebab itu penting kita faham supaya bila tulis atau bercakap rasmi, kita guna yang betul. Baik cikgu, lepas ni kami cuba perbaiki. Ingat, bahasa yang betul mencerminkan pemikiran yang jelas. Itu saja untuk hari ini. Hai semua, hari ni kan kita nak cakap pasal satu benda yang kita semua mungkin selalu buat tapi tak sedar pun ia salah, iaitu kesalahan-kesalahan kecil dalam bahasa Melayu yang kita guna hari-hari. Jom kita bongkar sama-sama. Okey, cuba fikir jap. Pernah tak dengar orang cakap, "Wah, dia tu terpaling cantik lah," atau diorang dah makan ke? Selalu sangat kan kita dengar. Dan sejujurnya, bunyi macam biasa je. Tak ada apa yang salah pun. Tapi kat sinilah part yang menariknya. Walaupun kita dah biasa sangat guna, ayat-ayat tadi tu sebenarnya salah dari segi tata bahasa. Jom kita tengok kenapa dan yang lagi penting, macam mana nak sebut dengan cara yang betul. Jadi, puncanya apa? Kenapa kita selalu buat silap macam ni? Selalunya, ia datang dari dua benda utama. Satu, cara perkataan itu dibentuk. Dan dua, kumpulan atau fungsi perkataan tu. Bunyi macam pening sikit kan? Jangan risau, benda ni senang je sebenarnya. Okey, jom kita tengok yang pertama dulu. Bentuk kata. Nak senang faham, bayangkan ia macam resepi untuk satu perkataan. Macam mana perkataan tu dibina, sama ada kita letak imbuhan, kita gandakan dia, atau kita pilih perkataan yang betul-betul baku. Yang kedua pula, golongan kata. Yang ni pula macam jawatan atau tugas setiap perkataan dalam ayat. Adakah dia ni kata nama, kata kerja, ataupun kata adjektif? Kuncinya kat sini ialah kita kena pastikan setiap perkataan tu buat kerja yang betul. Okey, cukup teori. Jom kita masuk contoh sebenar baru nampak. Kita mulakan dengan kesalahan bentuk kata dulu. Dan saya ada dua contoh yang confirm anda selalu dengar. Contoh pertama, ayat perintah. Tengok ayat ni. Menyimpanlah barang ini di sana. Kita mungkin rasa ayat ni lebih sopan sebab ada imbuhan me-en kan? Tapi, untuk ayat suruhan atau perintah, ia sebenarnya tak berapa tepat. Jadi, macam mana yang betul? Senang je. Kalau nak suruh orang, kita guna kata dasar simpan dan tambah je lah. Jadi, simpanlah. Perkataan macam menyimpan tu, kita guna untuk ayat biasa, bukan ayat perintah. Kena ingat fungsi ayat tu apa. Contoh kedua ni memang legend. Kekeliruan antara baru dengan baharu. Ejaan hampir sama, bunyi pun lebih kurang, tapi maksud lain sangat. Sebab itulah ayat, dia membeli 2 buah buku baru ni, sebenarnya tak betul. Okey, ni bezanya. Baru kita guna untuk benda. Benda yang brand new. Macam kereta baru, baju baru. Kalau baru pula, ia pasal masa. Macam, saya baru je sampai. Senang kan? Baru untuk objek, baru untuk masa. Ingat tu je. Baik, bentuk kata dah settle. Sekarang jom kita tengok bahagian kedua pula, memilih golongan kata yang tepat. Ingat tak pasal jawatan perkataan tadi? Sekarang, kita nak pastikan semua perkataan dalam ayat tu main peranan yang betul. Tengok contoh ni. Mereka sedang berenang-renang di kolam. Kita faham je apa maksud dia, kan? Tapi sebenarnya, perkataan berenang-renang tu tak perlu pun. Ia buat ayat tu jadi macam meleret sikit. Kenapa pula? Sebab perkataan berenang tu sendiri dah cukup sempurna untuk jelaskan perbuatan tu. Bila kita gandakan jadi berenang-renang, ia tak tambah makna baru pun. Jadi ia dikira macam membazir atau lewah. Cukup sekadar mereka sedang berenang, ringkas dan padat. Yang ni favourite saya. Sebab kita dengar hari-hari, kat mana-mana, budak tu sangat bising sekali. Nampak tak masalahnya? Sangat dan sekali tu dua-dua perkataan untuk kuatkan maksud. Kita dah pakai 2 serentak. Sebenarnya, pilih satu je dah cukup. Peraturannya mudah je. Jangan guna 2 kata penguat dalam satu masa untuk benda yang sama. Ia jadi lewah, berlebih-lebihan. Jadi, pilih je salah satu. Nak cakap sangat bising boleh, nak cakap bising sekali pun boleh. Dua-dua betul. Yang tak bolehnya, gabungkan dua-dua sekali. Dan benda ni bukan untuk sangat je tau. Sama juga untuk perkataan lain. Elakkan cakap amat cantik sekali, paling tinggi sekali atau sungguh lazat sekali. Ingat, satu je dah cukup untuk bagi penekanan.
Okey, lepas dah tengok semua contoh ni, mesti ada yang fikir, alah, sikit je salah tu. Janji orang faham, cukuplah. Betul tak? Itu soalan yang baik. Jadi, kenapa kita kena ambil berat pasal benda-benda ni semua? Sebabnya, bila kita guna tata bahas yang betul, terutama sekali dalam situasi formal macam hantar email kerja atau tulis laporan, ia bukan lagi pasal betul atau salah, tapi ia buatkan komunikasi kita jadi lagi jelas, nampak lebih profesional dan orang pun akan lebih yakin dengan apa yang kita sampaikan. Mesej kita sampai tepat tanpa orang ragu-ragu. Macam yang dinyatakan Mila, matlamat kita bukan setakat nak bagi orang faham, tapi kita nak sampaikan idea kita dengan cara yang gramatis, jelas dan betul. Bila kita buat macam tu, ia tunjukkan yang kita ni seorang yang teliti dan ambil berat tentang cara kita bercakap dan menulis. Jadi, sebagai penutup, saya nak bagi satu cabaran kecil untuk anda semua. Lepas ni, bila bersembang atau dengar orang bercakap, cuba pasang telinga. Cuba perasan, ada tak kesalahan-kesalahan bahasa lain yang selalu kita dengar? Bila kita dah mula peka, secara automatik, kita pun akan jadi pengguna bahasa yang lebih baik. Terima kasih sebab luangkan masa bersama saya. Baik semua, hari ini kita akan belajar tentang kesalahan bahasa dalam bidang morfologi termasuk bentuk kata dan golongan kata. Bidang morfologi mengkaji struktur dan pembentukan kata termasuklah imbuhan, penggandaan dan fungsi kata dalam ayat. Cikgu, kenapa kesalahan morfologi ini sangat penting? Soalan yang bagus. Kesalahan morfologi boleh menyebabkan ayat yang tidak gramatis, makna ayat yang tidak jelas dan menunjukkan penggunaan bahasa yang lemah, terutama dalam penulisan formal. Mari kita tengok contoh yang pertama, menyimpanlah barang di sana. Ayat ini ada kesalahan dari segi morfologi. Ada yang tahu? Sebab ada imbuhan mencegah. Ya, betul. Dari segi morfologi, perkataan menyimpan melalui proses pengimbuhan, iaitu men tambah simpan menjadi menyimpan. Kata imbuhan ini membentuk kata kerja aktif dalam ayat penyata. Jadi, kenapa tidak boleh guna dalam ayat perintah, cikgu? Sebab ayat perintah biasanya menggunakan kata dasar, bukan kata berimbuhan. Jadi menyimpan kata salah sebab ketidaksesuaian dari segi bentuk kata dan fungsi ayat. Imbuhan men tidak sesuai digabungkan dengan fungsi suruhan. Oleh itu, bentuk yang betul ialah simpanlah barang di sana. Ini menepati hukum morfologi bagi ayat perintah, iaitu kata dasar tambah partikel lah. Kita pergi ke contoh yang kedua. Dia membeli 2 buku baru. Nampak sama, tapi ada kesalahan dari segi bentuk kata baku. Apa maksud bentuk kata baku, cikgu? Dalam morfologi, setiap perkataan ada standard atau baku mengikut konteks tertentu. Baku baharu dan baru nampak sama tapi berbeza fungsi. Bezanya apa, cikgu? Dari sudut morfologi dan semiotik, perkataan baru digunakan untuk masa atau situasi, manakala baharu digunakan untuk kata adjektif kepada benda. Jadi kesalahannya di mana? Kesalahan berlaku kerana ketidaktepatan dalam pemilihan bentuk kata baru. Sebaliknya, yang tepat ialah baharu. Oleh itu, ayat yang betul ialah dia membeli 2 buah buku baharu. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada kesalahan golongan kata pula. Sebagai contoh dalam ayat ini, mereka sedang berenang-renang di kolam. Siapa yang tahu apa kesalahan yang terdapat dalam ayat ini? Saya, cikgu. Yang salah sebab ulang perkataan tukar. Ya, betul. Perkataan ini melibatkan proses penggandaan dalam morfologi. Penggandaan biasanya digunakan untuk menunjukkan perbuatan yang berulang-ulang atau
makna yang santai atau tidak formal. Tapi dalam ayat ini tidak sesuai. Betul, dari sudut morfologi, perkataan berenang sudah merupakan kata kerja yang lengkap. Tambahan pula terdapat perkataan sedang yang menunjukkan situasi yang sedang berlaku. Jadi kenapa ayat itu salah? Ayat ini salah kerana berlakunya perpindahan fungsi makna. Perkataan berenang-renang tidak membawa makna baru. Malah, perkataan itu menyebabkan ayat menjadi tidak tepat. Oleh itu, ayat yang gramatis ialah mereka sedang berenang di kolam. Contoh ayat yang terakhir ialah cikgu itu sangat bising sekali. Kesalahan ini sering dilakukan. Memang kami sudah tentang cikgu. Dari sudut morfologi, ayat ini melibatkan golongan kata adjektif dan kata penguat. Kata penguat tu apa cikgu? Kata penguat merupakan perkataan yang menguatkan lagi makna dalam kata adjektif seperti terlalu, amat dan sangat. Jadi kenapa tidak boleh guna dua-dua sekali cikgu? Kerana dalam proses morfologi bahasa Melayu, penggunaan dua kata penguat dalam satu frasa adjektif menyebabkan kelewahan. Maksudnya berlebihan. Ya, kedua-duanya membawa fungsi yang sama, jadi tidak perlu digabungkan lagi. Oleh itu, ayat yang betul ialah cikgu itu sangat bising atau cikgu itu bising sekali. Baik, semua sudah faham kan? Faham sudah cikgu. Baik, kalau semua sudah menguasai morfologi, kita bukan sahaja boleh bertutur dengan bahasa yang baku, malah penulisan kita juga menjadi lebih formal dan profesional. Saya akan membentangkan cara pelaksanaan tugasan ini, iaitu dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan pembelajaran berasaskan teknologi dengan memanfaatkan aplikasi kecerdasan buatan AI seperti ChatGPT, Google Gemini, dan Notebook LM. Penggunaan aplikasi AI ini bertujuan untuk membantu proses memahami, menyemak, mengumpul dan menyusun serta menghurai maklumat berkaitan dengan kesalahan bahasa dalam aspek bentuk kata dan golongan kata. Pada peringkat awal, kumpulan kami terlebih dahulu meneliti kehendak tugasan supaya isi yang dibincang benar-benar menepati objektif tugasan dan tidak terkeluar daripada skop yang ditetapkan. Fokus utama tugasan ini ialah mengenal pasti kesalahan bahasa yang melibatkan bentuk kata dan golongan kata serta menjelaskan cara pembetulan yang betul berdasarkan hukum tata bahasa Bahasa Melayu. Sebelum mencari contoh kesalahan, kami terlebih dahulu memahami konsep asas morfologi supaya huraian yang diberikan lebih tepat, jelas dan mempunyai asas ilmu bahasa yang kukuh. Pertama adalah penggunaan ChatGPT. ChatGPT digunakan sebagai sumber permulaan untuk mendapatkan gambaran awal tentang topik tugasan. Melalui ChatGPT ini, kami memperoleh penerangan asas tentang bentuk kata, penerangan asas tentang golongan kata, contoh-contoh kesalahan bahasa, cadangan ayat yang salah, dan ayat betul, serta huraian ringkas yang mudah dipahami. ChatGPT membantu kami memahami konsep bentuk kata, antaranya kata tunggal, kata kerja, kata adjektif, dan kata tugas. Kelebihan penggunaan ChatGPT ini ialah maklumat diperoleh dengan cepat, penjelasannya diberi secara tersusun, bahasa yang digunakan mudah dipahami, dan membantu menjana idea awal yang lebih jelas. Dengan bantuan ChatGPT, kami dapat mengenal pasti jenis kesalahan bahasa yang sering berlaku, memahami punca kesalahan, dan mendapat cadangan pembetulan yang lebih mudah. Selain itu, kami juga menggunakan Google Gemini. Selepas memperoleh maklumat awal dari ChatGPT, kami menggunakan Google Gemini sebagai sumber sokongan dan perbandingan. Google Gemini digunakan untuk menyemak ketepatan maklumat, membandingkan definisi dan huraian, mendapatkan penjelasan tambahan, serta mengumpulkan lagi contoh dan isi penerangan. Langkah ini penting kerana kami tidak tergantung kepada satu sumber sahaja, memastikan isi tugasan lebih sahih dan tepat, serta ingin mengelakkan kesalahan fakta atau huraian yang kurang tepat. Melalui Gemini, kami dapat melihat sama ada penjelasan
yang selaras dengan maklumat daripada ChatGPT, mengenal pasti perbezaan huraian jika ada dan memilih huraian yang paling sesuai dan tepat untuk dimasukkan dalam tugasan. Kaedah semakan silang antara ChatGPT dan Google Gemini membantu kami meningkatkan kualiti isi kandungan, memastikan ketepatan tata bahasa dan menghasilkan penerangan yang lebih meyakinkan dan mantap. Seterusnya, penggunaan Notebook LM. Notebook LM digunakan sebagai alat pengurusan dan penyusunan maklumat yang telah dikumpul daripada pelbagai sumber. Dalam aplikasi ini, kami menyusun nota dan isi penting, mengumpulkan contoh-contoh kesalahan bahasa, merumuskan isi utama tugasan, dan membina struktur penerangan yang lebih sistematik. Notebook LM membantu kami untuk memudahkan proses mengatur maklumat, melihat semula isi dengan lebih teratur, dan menyusun isi mengikut kategori seperti kesalahan bentuk kata, kesalahan golongan kata, punca kesalahan, dan pembetulan yang betul. Selain itu, Notebook LM turut membantu dalam penyediaan skrip video, meringkaskan isi, menghasilkan rumusan yang lebih jelas, dan memastikan penerangan lebih tersusun dan tidak bercampur aduk. Pemilihan contoh kesalahan bahasa. Setelah memperoleh maklumat yang mencukupi, kami mula memilih contoh-contoh kesalahan bahasa yang sesuai untuk dimasukkan dalam tugasan. Dalam pemilihan contoh, kami mengambil kira beberapa kriteria, yaitu contoh mestilah benar-benar menunjukkan kesalahan bahasa, melibatkan bentuk kata dan golongan kata, mudah difahami, dekat dengan penggunaan bahasa harian, dan sesuai dihuraikan secara jelas dalam video. Antara contoh kesalahan yang dipilih ialah menyimpanlah, baharu, berenang-renang, dan sangat bising sekali. Contoh-contoh ini dipilih kerana mewakili jenis kesalahan yang berbeza, sesuai untuk menunjukkan cara pembetulan, mudah digunakan dalam penerangan lisan, dan relevan dengan kesalahan yang sering digunakan. Seterusnya, kaedah menghuraikan kesalahan bahasa. Dalam menghuraikan setiap contoh, kami tidak hanya menyatakan bahawa ayat itu salah, tetapi turut menerangkan apakah bentuk kesalahannya, mengapa kesalahan itu berlaku, apakah hukum tata bahasa yang berkaitan, dan bagaimana bentuk yang betul sepatutnya digunakan. Setiap contoh dihuraikan menggunakan langkah yang berikut. Yang pertama, menyatakan ayat atau perkataan yang salah. Yang kedua, menjelaskan jenis kesalahan bahasa. Yang ketiga, menghuraikan sebab kesalahan itu berlaku. Yang keempat, memberikan bentuk yang betul. Dan yang terakhir, membuat rumusan yang ringkas. Sebagai contoh, rasa sangat bising sekali dihuraikan sebagai kesalahan penggunaan kata penguat. Kesalahan berlaku kerana penggunaan kata penguat hadapan, iaitu sangat, bersama kata penguat di belakang, iaitu sekali, secara serentak. Bentuk yang betul ialah sangat bising atau bising sekali. Kaedah ini membantu penonton memahami kesalahan secara lebih mendalam, mengetahui sebab pembetulan dan belajar menggunakan bahasa dengan lebih tepat. Selanjutnya, pembahagian tugas ahli kumpulan. Dalam melaksanakan tugasan ini, kami turut mengamalkan pembahagian tugas secara kolaboratif dalam kalangan ahli kumpulan. Pembahagian tugas dilakukan supaya kerja lebih teratur, setiap ahli mempunyai peranan yang jelas, proses pelaksanaan menjadi lebih efisien dan tugasan dapat disiapkan dengan lebih berkualiti. Antara pembahagian tugas yang dilakukan ialah mencari maklumat awal, mengenal pasti contoh kesalahan bahasa, menyediakan skrip penerangan, menyemak semula ketepatan bahasa, merakam video, menyunting video, dan membuat semakan akhir. Setiap ahli kumpulan memainkan peranan penting berdasarkan kemampuan masing-masing, kesesuaian tugas dan kerjasama yang dipersetujui bersama. Pendekatan ini membantu mengurangkan beban kerja setiap ahli, meningkatkan semangat kerjasama dan menjadikan hasil tugasan lebih kemas dan tersusun. Bagi penyediaan skrip dan persembahan video, setelah isi dan contoh disusun, kami menyediakan skrip video supaya penyampaian lebih lancar, jelas, tersusun dan mudah difahami. Dalam penyediaan skrip, kami memastikan bahawa bahasa yang digunakan mudah, ayat tidak terlalu panjang, huraian sesuai untuk penyampaian lisan, dan isi penting disampaikan secara berperingkat. Kami memilih gaya penyampaian yang santai tetapi berinformasi, tidak terlalu formal, tidak terlalu kaku, dan sesuai untuk menarik perhatian penonton. Setiap kesalahan bahasa dihuraikan dalam video dengan urutan yang jelas, yaitu ayat salah, sebab kesalahan, pembetulan, dan penjelasan ringkas. Pendekatan ini menjadikan video lebih mudah diikuti, lebih menarik, lebih mesra penonton, dan tidak membosankan.
Seterusnya, nilai tambah penggunaan AI dalam tugasan. Nilai tambah penggunaan AI dalam tugasan ialah penggunaan aplikasi AI dalam tugasan ini bukan sahaja membantu dari segi isi kandungan, tetapi turut memberi nilai tambah kepada proses pembelajaran. Antara manfaat penggunaan AI ialah mempercepatkan pencarian maklumat, memudahkan pemahaman konsep, membantu menjana idea, memudahkan penyusunan isi, meningkatkan kualiti penerangan dan menjadikan tugasan lebih kreatif dan tersusun. Selain itu, penggunaan teknologi ini juga membantu kami mengembangkan kemahiran abad ke-21 seperti literasi digital, pemikiran kritis, kemahiran berkomunikasi, kemahiran bekerja sama, dan kemahiran menyelesaikan masalah. Akhir sekali, penggunaan AI secara beretika. Walaupun aplikasi AI sangat membantu, kami sedar bahawa maklumat yang dijana tidak boleh diterima bulat-bulat dan setiap maklumat perlu disemak semula. Oleh itu, kami mengamalkan penggunaan AI secara beretika dan bertanggungjawab, iaitu dengan menyemak ketepatan maklumat, membandingkan beberapa sumber, memilih isi yang relevan sahaja, menapis maklumat yang kurang sesuai dan memastikan huraian akhir menggunakan kefahaman sendiri. Hal ini menunjukkan bahawa AI digunakan sebagai alat bantu pembelajaran dan bukan pengganti sepenuhnya kepada usaha, pemikiran dan kefahaman pelajar.